Kalau dia dengan bangga mengamalkan pluralisme dan liberalisme, maka individu itu boleh diambil tindakan. Dan jangan salah faham, tindakan hari ini bukan membuka ruang untuk cabaran terhadap fatwa. Keputusan hari ini menutup pintu kepada cabaran fatwa, itu kita kena faham. Selagi jawatan kuasa fatwa pun kena faham. Janganlah buat fatwa terhadap syarikat. Janganlah buat fatwa terhadap persatuan. Buatlah fatwa terhadap manusia. Dan tidak boleh dicabar sebab mahkamah tidak akan mencampuri subjek perkara, isi kandungan, intipati fatwa iaitu hukum syarak. Itu bidang kuasa Islam, bidang kuasa untuk pihak jawatan kuasa. So, keputusan hari ini kalau ada yang faham membuka pintu untuk cabaran, salah. Menutup pintu, betul. Kalau dia dengan bangga mengamalkan pluralisme dan liberalisme, maka individu itu boleh diambil tindakan. Dengan penuh hormat, jangan salah faham yang saya sebut. Antara nama yang dinyatakan permohonan ini Zainah Mahfuzah binti Anwar. Sekiranya beliau secara individu meraihkan, mendakap, mengamalkan konsep pluralisme dan liberalisme yang diisytiar sebagai menyelidiki dengan sesat oleh jawatan kuasa fatwa, maka pihak berkuasa negeri Selangor boleh mengambil tindakan terhadap ini secara ini. Faham tak? Walaupun mahkamah secara majoriti mahkamah kata peringkat 2, 3 di luar bidang kuasa jawatan kuasa fatwa negeri Selangor, iaitu merujuk kepada KDN, merujuk kepada SKMM, ia tidak langsung akan menyekat jawatan kuasa fatwa ataupun Majlis Agama Islam daripada bekerjasama dengan KDN, bekerjasama dengan SKMM untuk menegakkan fatwa yang sah tu, yang terhadap individu yang menganut fahaman liberalisme dan sekularisme itu. Jadi jawatan kuasa fatwa dan juga Majlis Agama Islam Selangor boleh bekerjasama dengan agensi, mana-mana agensi, untuk enforcekan fatwa itu terhadap mana-mana individu yang menganut fahaman liberalisme dan sekularisme, pluralisme.